Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Bayangkan sebuah pasukan dari Malaysia berdepan dengan salah satu nama paling besar dalam bola sepak England, Chelsea. Ramai mungkin menjangkakan JDT hanya akan bertahan, menunggu dan cuba mengelakkan kekalahan besar. Tetapi apa yang berlaku di Stadium Sultan Ibrahim ternyata memberikan gambaran yang jauh berbeza. Belum sempat Chelsea benar-benar mengatur rentak permainan, Arif Aiman Hanafi muncul dan melakukan sesuatu yang membuatkan ribuan penyokong JDT bergema dengan sorakan. Gol itu bukan sekadar jaringan pembukaan. Ia menjadi simbol keberanian JDT untuk mencabar pasukan yang mempunyai reputasi besar di pentas bola sepak dunia. Menurut laporan Makan Bola, Arif Aiman menjadi watak utama apabila berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-14 dalam aksi persahabatan antarabangsa antara JDT dan Chelsea. Jaringan tersebut hadir menerusi satu gerakan serangan balas pantas selepas JDT berjaya merampas penguasaan bola di kawasan permainan sendiri. Dalam situasi seperti ini, satu perkara yang sangat penting ialah kepantasan membuat keputusan. JDT tidak memberikan Chelsea peluang untuk menyusun kembali benteng pertahanan. Bola digerakkan dengan pantas sebelum hantaran tepat menemui Marcus Guilherme yang kemudiannya membantu membuka ruang kepada Arif Aiman. Arif Aiman pula tidak mensia-siakan peluang tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu melakukan penyugah yang kemas untuk menewaskan penjaga gol Chelsea, Sharman Love. Bola menerjah gawang dan Stadium Sultan Ibrahim terus meledak dengan sorakan penyokong Harimau Selatan. Yang menarik perhatian ialah bagaimana jaringan itu tercipta. Ia bukan gol yang hadir secara kebetulan semata-mata. Ia memperlihatkan keberanian JDT untuk mengambil risiko ketika mendapat peluang melakukan serangan balas. Sebaik sahaja bola dirampas, pemain-pemain JDT bergerak dengan pantas dan terus mencari ruang di kawasan pertahanan Chelsea. Inilah aspek yang membuatkan jaringan Arif Aiman menjadi begitu menarik untuk dianalisis. JDT tidak menunjukkan rasa terlalu hormat kepada nama besar di hadapan mereka. Sebaliknya, mereka bermain dengan identiti sendiri. Apabila peluang muncul, mereka terus menyerang. Dalam perlawanan tersebut, JDT menurunkan beberapa tonggak utama, termasuk Shihan Hazmi, Eddie Israfilov, Oscar Arribas, Nacho Mendes serta jentera serangan yang diketuai Arif Aiman, Shahab Zahidi dan Marcus Guilherme. Barisan ini memberikan gambaran bahawa JDT benar-benar mahu menggunakan perlawanan tersebut sebagai ujian terhadap kemampuan mereka apabila berdepan lawan berprofil tinggi. Chelsea pula, walaupun menurunkan barisan kedua, masih mempunyai beberapa nama besar seperti Nicholas Jackson, Liam Delap dan Estevao. Ini menunjukkan bahawa cabaran yang dihadapi JDT tetap bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu, gol pada minit ke-14 mempunyai nilai tersendiri. JDT bukan sekadar berjaya menjaringkan gol, tetapi mereka melakukannya menerusi satu situasi yang menghukum kelemahan organisasi pertahanan Chelsea ketika pasukan lawan belum sempat membentuk struktur bertahan dengan sempurna. Di sinilah muncul persoalan yang lebih besar. Adakah jaringan Arif Aiman ini hanya satu detik indah dalam perlawanan persahabatan atau sebenarnya ia mencerminkan peningkatan tahap permainan JDT yang semakin berani menentang pasukan bertaraf dunia? Sudah tentu kita tidak boleh membuat kesimpulan terlalu besar hanya berdasarkan satu jaringan. Chelsea mempunyai konteks tersendiri dalam perlawanan tersebut dan barisan yang diturunkan bukan semestinya kesebelasan utama terbaik mereka. Namun begitu, perkara yang wajar diberikan perhatian ialah keberanian JDT menggunakan peluang yang ada. Arif Aiman pula sekali lagi menunjukkan mengapa namanya semakin mendapat perhatian. Kelajuan, kawalan bola, keberanian mengambil pemain lawan dan ketenangan di hadapan gawang menjadikannya salah satu aset penting JDT. Apabila pemain seperti ini diberikan ruang, pertahanan lawan boleh berada dalam keadaan bahaya pada bila-bila masa. Lebih menarik, gol tersebut berlaku di hadapan kira-kira 28,000 penyokong di Stadium Sultan Ibrahim. Sokongan sebegitu tentunya memberikan tenaga tambahan kepada pemain JDT. Apabila gol berjaya dihasilkan seawal minit ke-14, suasana stadium berubah menjadi lebih meriah dan keyakinan pemain juga pastinya meningkat.
Chelsea selepas ketinggalan cuba meningkatkan tekanan untuk mendapatkan gol penyamaan. Tetapi JDT tidak hanya menunggu di belakang. Mereka terus cuba menggunakan ruang yang terbuka melalui gerakan pantas dan hantaran yang mengancam. Situasi ini menunjukkan satu perkembangan penting dalam mentaliti JDT. Mereka tidak semata-mata mahu menjadi pasukan yang mampu bertahan apabila bertemu lawan besar. Mereka mahu menjadi pasukan yang berani mengambil peluang dan memberikan ancaman. Dan Arif Aiman berada di tengah-tengah pendekatan tersebut. Persoalannya sekarang, jika seorang pemain Malaysia mampu memberikan ancaman kepada pertahanan pasukan seperti Chelsea dalam situasi sebegini, sejauh mana sebenarnya potensi Arif Aiman boleh berkembang selepas ini? Kita juga harus melihat perkara ini dalam konteks yang lebih luas. Bola sepak Malaysia sering berdepan persoalan tentang jurang antara kelab tempatan dengan pasukan dari liga-liga elit dunia. Tetapi apabila JDT mampu mencipta peluang dan menjaringkan gol dalam perlawanan seperti ini, sekurang-kurangnya ia memberikan satu gambaran bahawa kelab Malaysia mampu mencipta momen yang boleh menjadi perhatian. Namun jangan terlalu cepat mendabik dada. Satu gol tidak bermaksud JDT sudah berada pada tahap Chelsea. Begitu juga satu jaringan tidak bermakna semua masalah bola sepak Malaysia telah selesai. Perbandingan antara kelab perlu dibuat dengan mengambil kira struktur liga, kewangan, kedalaman skuad, pembangunan pemain, fasiliti dan pengalaman pertandingan. Tetapi untuk JDT sendiri, detik seperti ini sangat berharga. Ia memberikan pengalaman kepada pemain untuk merasai intensiti, kelajuan dan tekanan ketika berdepan nama besar. Ia juga boleh meningkatkan keyakinan pemain bahawa mereka mampu mencipta peluang walaupun berdepan lawan yang mempunyai reputasi antarabangsa. Dan apabila nama Arif Aiman kembali menjadi tumpuan, persoalan mengenai masa depan pemain ini pasti semakin menarik. Adakah dia mampu membawa prestasi seperti ini ke pentas yang lebih tinggi? Adakah dia boleh menjadi antara pemain Malaysia yang benar-benar mencipta nama di peringkat antarabangsa? Atau adakah gol menentang Chelsea ini akan menjadi salah satu daripada banyak lagi detik besar yang bakal diciptanya? Apa yang pasti, Arif Aiman telah memberikan satu detik yang sukar dilupakan oleh penyokong JDT. Minit ke-14 menjadi saksi apabila pemain sayap itu memanfaatkan gerakan pantas JDT untuk merobek gawang Chelsea. Lebih daripada sekadar gol, detik tersebut memberikan satu mesej jelas. Apabila JDT mendapat wang, mereka berani menyerang. Dan apabila pemain seperti Arif Aiman berada di bahagian hadapan, satu kesilapan kecil pertahanan lawan boleh dihukum dalam sekelip mata. Jadi, adakah anda melihat gol Arif Aiman ini sebagai bukti bahawa JDT sudah semakin hampir dengan tahap kelab elit antarabangsa, atau ia masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan tersebut? Pada pandangan anda, apakah kekuatan terbesar Arif Aiman, kepantasan, kawalan bola, keberanian atau ketenangan ketika melakukan penyudah? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen kerana kami mahu tahu apa yang anda fikirkan tentang detik luar biasa Arif Aiman ketika berdepan Chelsea. Jika anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like